Salam siaran, berjumpa kita lagi dalam edisi Bitara. Lebih 5,500 penonton membanjiri Dewan Tuanku Chancellor, kampus Sultan Azlan Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI bagi menyaksikan konsert amal Gendang Parti Datuk Dr. M. Nasir pada 17 Januari 2025. Konsert hampir 2 jam itu menampilkan 19 lagu ikonik dengan sentuhan baharu, berkonsepkan instrumen gendang, hasil gabungan pemuzik profesional dan mahasiswa Fakulti Muzik dan Seni Persembahan FMSP UPSI. Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, konsert ini bukan sahaja mengangkat karya legenda tanah air, malah menjadi platform pembelajaran industri kepada pelajar. Beliau memaklumkan, kutipan kasar dianggarkan RM500,000 dengan kira-kira RM300,000 disalurkan ke tabung endowmen pendidikan dan biasiswa pelajar muzik. Konsert turut dihadiri penonton dari dalam serta luar negara, termasuk wakil kedutaan asing. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menegaskan pembangunan jiwa, adab dan akhlak sebagai teras kegemilangan 2026. Selari pengiktirafan Times Higher Education World University Rankings 2026 yang meletakkan UPSI dalam kelompok 101 hingga 125 terbaik dunia bagi bidang pendidikan. Maka alhamdulillah, baru-baru ini kita telah berjaya menjadi universiti 101 terbaik di dunia dalam bidang pendidikan. 101 terbaik. Cita-cita kita, mimpi kita untuk menjadi 100 terbaik dalam pendidikan menjelang 2030, tetapi berkat munajat, berkat doa, berkat pengorbanan, berkat usaha sahabat-sahabat, hari ini 2026 Allah makbulkan akan cita-cita kita. Berikan tepukan kepada kalian semua. Kejayaan universiti lahir daripada keseimbangan prestasi dan nilai kemanusiaan menerusi aspirasi Bitara 3.0 @Jiwa UPSI. 6 teras utama Bitara meliputi bakat unggul, inovasi dan penyelidikan, transformasi digital, adab dan akhlak, revolusi ekosistem serta adaptasi global dengan pelbagai inisiatif strategik, antaranya AI for All, Industry on Campus, Global Educator Award 2026, sasaran 2,200 pelajar antarabangsa, serta projek kampus rendah karbon. Beliau menegaskan, jiwa UPSI ialah roh dasar universiti melahirkan graduan seimbang dan berdaya saing global. Yang ingin kita bina adalah jiwa kekeluargaan. Jiwa yang bersatu padu, jiwa yang saling sayang menyayangi, jiwa yang menganggap tak ada pangkat, tak ada darjat, dekan ke, timbalan dekan ke, ketua jabatan ke, boleh turun ke bawah, mencantuni makcik-makcik cleaner yang ada, sahabat-sahabat, adik-adik kita dan semuanya. Jiwa yang menyayangi, jiwa yang menghargai. Anda boleh menonton program Aspirasi 2026 secara penuh di saluran YouTube UPSI TV dengan carian Aspirasi 2026. Sekian edisi Bitara kali ini. Sila layari portal berita ipena.com.my untuk lebih banyak berita menarik. Jumpa lagi.